Berikan dah lah, Beh. Bising tu dia. Tengok. Mek mu cuba tengok siapa klik ni. Oh, klik dah. Cucu nak tu tak apa. Oh, hiduplah sikit rumah ni deh. Cucu tak ambil balik. Main naik. Besar dah cucu tak ambil ni. Naik. Panas lah. Tu tak saya balik kampung ni. Sabar dulu deh. Oh, nampak gitu mau. Assalamualaikum Abah. Salam. Orang balik nak jumpa Abah dengan Mak je. Lama dah tak kena kampung. Lama. Mengapa sihat tak? Sihat. Makan gapo je hari ni? Nasi goreng tu tadi. Oh. Nampak? Salih. Aman. Oh lah. Lama lah tak balik ni. Salih. Anak orang balik. Anak-anak. Atuk ni. Mari. Main. Salih atuk. Salih ni. Muka tu. Sabar. Aini, muka tu jaga sikit lah. Sini. Mai duduk dengan tak ambil meh. Ada dah. Mengapa apa ni? Tahu lah tak lalu nak makan dah. Apa duduk 3 beranak dah. Mai. Allahu Akbar cucu aku. Muka kau cakap video ni weh. Ni lah baju tu relon ni, Mek. Comel ke? Ni logo dia ni. Tu Mek tapi ekong kau. Tak boleh ekong kau panah lah. Allah, ni sorge. Mek duduk kau ni ke apa ni? Panah lah Tok Mek. Tak apa. Duduk sini tanya sikit. Dia duduk bandai. No, lah masak mak. Telur tu mak tak ada bandar. Adik suka lah rumah kaya gini. Wani ada. Hai Wani. Belakang sikit. Allah. Hai Wani. Besar dah lagi dengan Tok Abah. Saleh dong ke Wani. Nombor sargan. Gitu sebelah tanya. Gitu lah. Aku tak dapat. Aku selalu begitu. Gitulah bunda ni agak. Salah sebelah tangan dah. Dah sebelah lagi pergi ke telefon. Saleh. Hormat barulah berkat tak tunggu lah tua pemuda. Yolah. Ambil minum. Aduh, bu mahal. Tak open dah. Kedai matcha, kau komen. Macam-macam kapur dia. Kami nak makan. We love matcha so much. Sedapnya air mani wak. Ini kapur ni bukan bandar ni. Kau makan lah. Sedap mu baca ni. Sedap lah kan. Minum. Sampailah. Masuk. Sedap lah. Sedap. Masuk. Mu baca guna baik kok. Siapa? Nak duduk pun nak seksanya. Lipat mak dah Syazwan. Amin. Masih ni. Allah lah. Pecah-pecah lah ni. Kenapa dia tahun ni? Ni terelon ni mahal ni. Beda. Fashion. Hai ni, buat apa kesek kita dengan Tok Mek? Oh, adalah dah sikit. Baru balik. Mak tengok ni orang beli beg baru tu, Mak. Comelnya. Boleh buat kipas. Oh, dah macam mak datang dah lepas ni. Hai ni, kita ni duduk kapal korban dah sama je ada adat kita dah. Jangan duduk kesek kita dengan mak tak baik. Yang Mek tak molek ni. Ya, Mami. Oh, Allah, Mami. Duduk dalam menua ni memang gitu. Tudahlah dia dikeh. Duduk bandar, baru klik kapal sekali. Gitu dah. Wani pun jangan duduk batasi. Wani pula dah kena. Cool sampai. Bukan tegur pun kena molek lah. Jangan duduk gini. Kalau duduk kat orang salah behel lah. Aini pun sama. Duduk kapal ni buat cara duduk kapal ni. Jangan duduk pakar-pakar lah. Gini tak molek lah. Wani pun sama juga. Tegur boleh tapi jangan kagum molek lah dia. Amin. Kita buat kita TikTok ni nak. Jom. Jom. Gimana pula tu TikTok? Jangan buat TikTok. Udah dah nak buat TikTok pula dah. Tok Bah dengar dalam punya pasal. Aku apa? Malu berlaku tu. Tahu apa lah. Tahu duk bandar apa tu klik kau buat segitu dulu.
Wah ni, mau tu pati kau ngaku lo ni. Cara molek kali. Apalah lah tu pas ni. Wani pun tegur kau nak buat bala. Tok lah mek. Dia kan kelik kampung lah cara duk kampung ke duk bandar ni. Orang betul-betul duk buang, duk kumpul-kumpul belakang dia duk TikTok apa dia tahu. Tegur tu kena molek lah awak ni. Ya, sampai sikit ya. Weh, tak ada lah. Cabur belakang. Assalamualaikum, Mek Nak. Ni, kita ni buat main kuih nak buat makan petai. Siapa dia ramai-ramai orang main nak ni? Waalaikumsalam. Marilah masuk. Anak abang ni baru sapa tadi. Mari masuk. Cucu demo ke ni, Mek Nak? Pasal-pasal belakang? Oh dia lama nak tak boleh cuma-cuma ni belakang. Oh lah, cucu aku lah ni belakang. Salah. Jika Tok Amek lah ni. Oh ni lah duk buang dengan Tok Amek sama petai-petai. Allah. Dah marilah minum air ni. Dah bawa ke apa tu? Weh. Tak payahlah mentah je ni. Nak pergi sejuk pula. Oh lah, ya kau. Terima kasih lah menyusah jauh air tu. Siapa kat ada ni? Apa? You duduk ni. Sama. Terima kasih lah. Dah. Pelik lah budak lah ni pakaian budak lah ni. Budak-budak belakang. Oh tu lah minta-minta dijauhkan lah dari kita deh. Amin. Dah balah dah. Makan ni pas dia mandi ngarik dah ni. Coba. Marilah ke suruh ni. Oh coba. Semua nak ada nak juga. Tengok wanita tadi lagi depan sana. Jom bukit. Bukit Toba. Kita ni ke duk kampung. Kenalah jaga juga asak ni. Orang tua pun nak jaga. Adak ni tengok dia duduk kano ni. Kalau lagu juga sign molek, ajak molek. Dia pun dari diri. Jangan lupa lah. Dengar tu untuk abang ayat berapa. Kita ni kena dengar. Royak. Pokoknya kita ni ada budaya. Kita nak kekal sampai bila-bila. Dah, lepas ni pergi mandi tu kakak sarung. Ni, Tak ada pakai sarung tu. Bapa ke sarung comel apa ni lah. Macam apa? Tu demo tu baju apa kita Fashion apa mulih ni kita dah dah. Mau tak boleh balas. Jomlah. Campur. Alah, apa cucu tak ambil duduk tanah ni? Mana? Dah tahu rumah tak Mek. Dah lah tak pakai ko. Buat lah kau Mel. Jengkel lah. Nak? Jom. Allah. Boleh. Kelah mana pula dah tak ambil masuk. Marilah. Tak ambil masuk banyak dah atas ni. Buku lah. Buku je tak? Jom. Wani. Oh ni. Mana pula Wani ni? Ya tak Mek. Apa ni? Alah. Pergi buku-buku tak ambil masuk tak ada. Bapa ni siap ide dah tu nak tunggu makan. Tunggu Topah makan. Apa? Potong dalam enggak. Kita pergi makan KL mana tahu budak-budak ni. Kalau mana? Oh, siap ide dah tu Mek. Mana tak apalah. Bukunya lah. Bagi buku sekali. Bagi. Tak sih. Bagilah tolong. Sekali. Mari. Aduh lah. Budak ramen lo ni kan. So buku nasi pun payah. Kita dulu. Buat belakang. Mari dia lah. Cepat lah. Nak nyanyi kelah. Wani nak tolong bukunya. Tadi siapa yang kata Omen lagi kelahnya? Oh ya je. Wani tak saya nak buku tu. Wani siap ada tu ide. Tak ada lagi lah kemah. Wani nak pergi kemah bagi Tok Omen dengan Tok Bye bye. Itu je. Kakak lagi ni apa ni? Biar ibu tepung ni. Bye. Mu ngegawe mu ni kedak habis-habis. Mu sore jadi gawenya. Weh. Aku pula kena buku. Hello baby boo. Rindunya. Awak ke apa tu? Bukan hari ni 25/12 ke? Merry Christmas baby. Apa dia? Dia nak kecek Merry Christmas. Dah, makan dah ni. Tadi nak ikut lah. Tok Omen mau tahu.
Alah lah bahing. Cucu kita tu berat benar dah tu. Berat gapo mek mu eh? Alah, tengoklah tu. Pengaruh Leno lah tu, gitu tu. Len kan gitu. Oh lah, abah mu payah nak pehel lah. Budaya barat tu dah tengok pakaian, cara cakap pakai. Dapur namu tu di telinga tu. Tu lah berat dah lah. Lagu mana mek mu eh? Tahu suruh pergi bungkus nasi tadi pun payah. Hak wani pun payah juga. Hak sekali buat molek ada. Jadi payah lagu tu lah. Sudah dah. Mek buat gapo luar ni? Orang ada cari mek dalam rumah sana. Saja duk buang abahmu. Oh, Mana tak siap lagi? Nak pergi mana pula? Alah, tak ada yang ini kata nak pergi kelok. Saya duk buku-buku nasi lah. Numek pada pakai gini je. Patut nak pakai baju mana? Nak pakai baju ni boleh ke? Comel dah je ambil peralatanmu je. Oh, kalau gitu tak apalah. Lagi siap lah dulu dah mek dah. Lagi lah. Mek kira gigi ni je lah. Gigi ni. Ni dah pasal ni. Okey dah. Tak apalah, gigi siap dulu. Je lah ni. Okey, kita nak pergi Switzerland. Tak apalah ni pakai gigi ni. Okey. 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 Apa ni? Lagu gapi ulak ni. Mari lewat. OMG. Apa dia tu mek? Magnetik ni. Bapa tak dia lah mari apa-apa kapek dulu ni. Si kau tak omek ni letih dah. Mata-mata. Mari lah apa. Dia cepat. Dia tolong. Apa tak omek kita. Gini lah Pilo lah. Mana tak dah? Biar kita. Allah lah. Payuh lah. Ayuh lemon ni. ramai duduk. Alah. Mana makin ni? Mana ayah. Ya Allah, yang main TikTok pula. Mai sini. Kacau je. Apa ni? Oh, ni dah apa makin ni. Ramai duduk dulu. Buka. Masak tak pagi ni? Allah. Mana je makan ni? Kakak. Ayo. Kakak saya berkapur. Dah siapa yang buku ni sana ni? Wani. Mana tadi Wani kemah bagi mek ngah topam. Ni tadi. Pasti kita nak makan apa ni? Pak suami dah. Kita order Maggi. Apa ni nak? Kena tak lu siap. Sampai makan Maggi tak nak? Udah apa tu amek masak banyak. Dah tak ada mek dia apa pula. Makan Maggi je lah, Nek. Dah kosong kang. Dah kosong ke? Siapa nak makan? Maggi. Dah Medi. Kita ada Maggi. Jom. Mek nak makan nasi. Ya tak makan Maggi. Maggi ni orang tak makan. Jadi gapo lah anakmu ni Mek tak boleh tahu dok. Ni Wani jaga apa makan ni mek dengan topam. Entai makan mek di pani naik cuma ni dah roti. Polah sekali-sekali tak apa. Siapa yang hak tinggal bekas ni? Mek dia apanya? Bukan makan orang Melayu tu. Kalau nak pergi Padang lah. Nak pergi mana pula tu? Okey, tadi nak pergi Kelah sana. Mami order lah Mami. Dah pula dah. Kita order boleh lah Nek. Kita makan. Ikut mula makan lah makan orang putih apa. Tak apalah kita order. Nak makan apa ni belakang ni? Makan Maggi. Ni tak punya. Ni laku. Wani nak makan apa? Mek nak makan apa mek? Stick Mek. Ikut mula. Mek tak semakan dah. Order stick lah Mek. Mami order stick lah Mami. Stick ke apa pula? Mana ada stick di kapur ni? Kita bukannya kat KL ayah. Kita kat kampung. So Maggi ada tak kat sini? Ulang-ulang aja ada kau? Ular raja. Nak cari mana? Kedai mana sudah Mek nak makan budu dengan ulang aja. Sosis lah Mek. Mek. Busuk lah budu tu. Kita mari kau ni. Ada
tu. Kedai senok. Dia baru buka ke minggu lepas. Mari kita. Ayah saya tak Kita pergi makan kedai gitulah Mat tak makan Mat ni kita pergi makan. rasalah dulu, Mat. Pantas, sedap dan menyederakan. Ada tak apalah biar nanti kita makan kat Kuala Lumpur je. Ni kita pergi makan hok Mat makan dulu. Gaponyo nantinya. Makan lalulah makannya kan kosong kan. Ikut anakmu lah, ikut anakmu. Mek balik makan di rumah dah. Boleh awak ambil. Wah ni dah buku makan ni. Sorry Ibu tak bawa. Siapa? Tahu dah buku ke apa dia macam ni belakang ni. Duk beragak kita dapat dia agak. Ni je ni. Tahu siapa Hok ni duk agak kau ni, hok ni duk agak kau ni. Pasti enggak lah. mari kita. Assalamualaikum. Hola laja. Timur. Jumpa sini pula dah kita. Lagi mana? Mari duduk mari. Pasar. Oh, jangan ada pasar. Alik duduk. Mari duduk. Masih duduk. Duduk anti. Sit down. Tapi alik nak sikit air miris. Mari. Oloh, lah tak ada butuh nasi sedap-sedap nyawa suruh budak ni buku. Nyawa lagi bekas saja. Sabarlah tu dia duk ngodaran tahu dalam telefon. Tapi hari ni gerak sibuk pula, Mek. Wah ni tu ya kedai mana kalau hanya ada geraknya? Tak ada grek. Kita beli tu je adalah kaki. Gerak tu apa nama ni? Mana di negara ni kok? Gerak ni dia macam tempat makan ni lah. Kita nak ngodah-ngodah ke. Tahu lah ikutlah makanlah Betul yang kami bawa nasi kerabu. Selego lah. Terima kasih lah. Dah makan dah kau? Dah makan tadi tahu tak? Dah kau? Mami, what is this nasi kerabu? I ni tak makan lah nasi kerabu ni. Aimi ni berapa kali dah Mami royak ke? Jangan duk buat segitu. Depan Mek, depan jira-jira ni jangan duduk. Tu sangat tak jaga sikit ada tu. Kalau ni nasi tu mana dia sosir lah. Nasi warna apa pun tak apalah. Aimi, janganlah nasi kerabu ni sedap. Tak nak dislike Alia. Makanan nasi. Ni makanan orang Kelantan. Jangan duduk mana. Duduk makan, aku duduk makan dia. Cuba makan. Kalau ini duduk makan, dia duduk makan. Terah kat dulu ni makan ni. Alah lah budak ni. Betul. Mari baru tak ambil royak. Tak ambil royak. Duk Mak ya mana-mana. betul deh. Memang Pehe. Duk mana-mana jangan duk teringat ke budaya. Ni budaya kita lah. Ni makanan Kelantan ni. Nasi kerabu ni. Kita kena makan nasi. Ayah goreng McDonald apa. Kita orang Melayu. Makan nasi. Dengan tangan. Makan. Tak tinggal tak tu? Tosir lah. Mari lerah ni, mari terang. Mari nak surat. Alah Aimi. Mek royak ke apa mari? Tengah dulu. Abah. Tak ni Aimi. Tak abah makan. Kita kan. Nanti batang hidung makan butuh. Pulak dah, kata hidup pulak dah. Maklum bukan maklum. Makan lah Wani. Makan. Ini tosir. Ini kata tosir. Nanti balik kita pergi lemak dia kan. Cara pecah kafe pun. Tengok ni ada tetamu ni. Aimi, Mami pesedah ke kau Aimi? Mari tak ambil pesedah kau Aimi. Jangan duduk tu, jaga sikit perangai tu. Alia apa sama tak seduduk gini lah. Minta maaf dengan tak ambil ni. Minta maaf dengan jira-jira ni. Kenapa lah perangai tu? Malu Mami. Sudah minta maaf. Minta maaf. Dah adik ni, adik ni. Gila dah dia ni. Tomek kita orang minta maaf Tomek. Fahman adik. Tu sore. Nasi sikit Wani. Tadi Wani nampak you duk gayu dengan dewe. Baby Christmas mek. Apa dia tu? Astaghfirullahaladzim. Mari nak kelo. Mu tak ajar ke anak-anakmu. Christmas tak boleh, tak baik. Bukan orang Melayu. Christmas orang Melayu. Hari raya je. Orang pun minta maaf lah ni. Orang tak tahulah. Selama ni tak ada pun pula ya ada gara tu apa. Tengoklah tu mu jaga anak. Anak ada gapur dalam telefon pun tak tengok. Dia tak apalah dia cari dia mentah.
Gimana Dia tu lah. kata tu, Mek. Mai dia. Sebab mari ikut tu cari dia. Tu pun tak ada gawe. Itulah, Mek. Duduk bandar sangat. Jadi dah tu. Dia ikut budaya adik Nur dah. Tak apalah Nan, nak buat dulu dah. Nak pergi pasar malam. Macam nak balik dah kau? Minta maaf dah. Apa tak ada? dah. Kita buat nanti pula dah. Cukup semula lah. Balik dulu deh. Balik dah. Balik dulu deh. Jumpa lagi deh. Alah, Mami jumpa dia ni. Mami. Mana dah tak ambil? Mana lah. Tok Mek mu cari. Duduk sini. Sabar. Wani. Ya. Abah nak tanya sikit. Nak cuba duduk sini. Duduk sini. Abah nak tanya sikit boleh ke? Boleh ke tak ya? Ya, gawe sungguh ke? Oh, di polis naga. Orang mana tak abah nak tanya boleh? Mereka. Allah lah. Allah mereka sabit lah pakaiannya dengan Christmas-Christmasnya. Apanya? Apanya apa? Ini kan biasa dah. Allah. Kalau duk nikah dengan orang luar gitu kan nak kekal ke budaya ni. Ni Orang siapa mereka kau? hitam kau. Siapa kau awak pun? Duduk dah. Duduk pakai baju. Baju tebal-tebal lah. Tekan eh. Duduk. Dia comel baju ni. Ni Mek. Mandi sungai apa ni Mek? Gelai ni Mek. Ngejing-jing ni Mek. Suacing lagu ni. Itulah aku wayak tu saya mau jaga lagu mana tahu anak ni. Okey, jaga molek dah, Mek. Okey, tak tahu pun dia ada gawe. Dah jaga molek apa tak tahu tu. Nak kau dalam telefon bersatu tak boleh nak tengok anak duk sayang dengan siapa. Sari. Oh, di mana? Okey, busy, Mek. Kerja banyak lah ni. Pagi petang siang malam tu masuk sama. Oh cari PT siapa tahu anak kau. Ni kali kau buat lari pahak mereka jadi apa anak ni. Sorry lah, Tok Mek. Sorry. Ni balik sekali lagi tak amat tak saya tengok ni. Pakai lagu ni. Korok apa ni? Wajing. Kita orang Melayu pakai baju kurung dah. Nak balik kampung jauh-jauh. Duduk dan pun pakai baju kurung buat apa ni? Orang Melayu belakang dari Malaysia ni. Yelah, Mek minta maaf. Jago. Minta maaf saja tak ada guna. Jaga budaya kita ni. Budaya kita, agama kita, jaga belakang dalam diri tu.